Kita semua ni memanglah tak ada orang yang tidak berumah tangga, tak ada orang yang tidak bersuami isteri. Kerana suami isteri ini merupakan makan minum orang syarat kita. Nasi makan minum kita, air makan minum kita, dan rumah tangga yang kita panggil seks sekarang ni keperluan kita. Tak ada manusia boleh, laki-laki yang boleh hidup tanpa isteri, dan tak ada perempuan yang boleh hidup dengan tidak ada laki-laki. Kalau hidup juga pun hidup dalam keadaan tak damai, gelisah. Satu. Yang keduanya masalah juga anak isteri. Dia sikit lagi dia sebut lagi apa namanya, anak isteri harta benda. 3 perkara: suami isteri, harta benda, anak benda. Ini jadi keperluan hidup manusia. Tak ada siapa diajar pun kita ni nak kahwin, kita nak kahwin. Tak ada siapa dia suruh pun kita cari harta, tapi kita nak cari harta. Tak ada siapa suruh pun kita nak cari anak cucu, tapi kita cari. Ini tabiat manusia yang tidak diajar-ajar, tidak disuruh-suruh, tapi manusia sendiri nak benda ni. Tuhan kata tak apa, boleh. Memang aku buat kamu dan buat beserta dengan kamu ini naluri.